kawan, kita memegang motor dengan semangat berkobar, menikmati jalan yang berliku, tak ada yang bisa hentikan kita. Ayo, kau adalah raja jalanan, setiap tikungan kita tak gentar. Alhamdulillah, lepas hantar dokumen tadi, dekat-dekat sini ke ada satu job masuk. Syukur Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Menghala ke Kota Kemuning. Job menghala ke Kota Kemuning. So katanya job kalau ikutkan bukan priority kot. Kita tengok priority ke priority ke biasa. Oh, regular. Tapi sebab makanan dia kata dia kalau boleh minta cepat lah sebelum solat Jumaat. So sebelum solat Jumaat kita akan cuba yang terbaik untuk barang sampai sebelum solat Jumaat. Lepas tu dia siap bagi lagi tau sedekah hari Jumaat makanan tahu. Allah kiakar dia hilang kiakar tu bagus lah. Semoga dimudahkan rezeki lah. Terima kasih lah. Yang penting akak demi kesihatan tu je, sihat selalu, jauh lah daripada sebarang penyakit yang boleh memudaratkan. Amin, 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 amin. Jom kita mulakan perjalanan kita ke Kota Kemuning. 50 kilo. Biar jauh beribu batu. Hilang dekat ni. Mata di hati jangan. Aku tak tahu lah kamera ni tegak mana. Agak tegak lah, clear lah. Pasal kalau dia ke bawah sangat pun tak cantik gambar tu, tak nampak clear. Atas tu macam buat hati sikit lah. Kau nak paling 6 meter motor pun berapa. Kau nak paling view depan kan. Bubble ada sini. Aku dah ada bubble aku. Kan ni kalau bubble yang selalu dah agak sibuk loh pakai bubble yang baru ni, yang kedai ambut mamak biasa tu. Alhamdulillah orang boleh pergi ke kedai mamak tu. Tengok video Facebook ni ada ke tag location dia. Murah RM12 je. Nak macam mana lagi dalam town, dalam KL tau, RM12. Mana nak dapat? Mana highway ya? Ini pasal apa ni? Bagus ni. Pasal tani kot. Kita sambung nanti perjalanan kita. Kita tengok macam mana.
See ya. See ya. See ya. Alhamdulillah. Sudah nak sampai. Alhamdulillah. 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 Hampir mau sampai. Kita sudah berada lagi 650 kilogram. 650 meter. Jangan laju-laju, tenang-tenang, Fulan. Bumper, Fulan. Ini bumper lagi mau laju, masyarakat. Tenang. Enter ribet-ribet mau ke mana? Masyarakat. Alhamdulillah kita sudah mau sampai. Syukur rezeki Allah bagi. Alhamdulillah. Yang penting selamat sampai. Dan selamat tiba ke destinasi. Di sini. Ingatkan hantar ke mana? Selamat tengah hari yang ke... Okey, nombor rumah nombor 4 31/105. Oh, depan. Okey. Okey, terima kasih. Nombor 6 nombor 4. Alhamdulillah sampai kan loceng. Okey, sampai sini dulu kita punya video. Dah sampai, kita nak hantar dulu makanan. Okey, nah jumpa lagi next video. Terima kasih. Assalamualaikum. Hantar makanan. Oh, boleh masuk?